Okay, BMW F30 N47 engine diesel dia selalu bocor dekat ni. Balancing cam ni. Dia ada cap 2 biji. Bila dia bocor meneleh habis bawah. Ini yang kita buka. Ni yang mati. Dia boleh tukar. Ini yang baru punya. Ni tak nombor dah. Tak nombor dah. Cara nak buka dia, kalau belah sini dia sangkut. Kalau belah sini dia sangkut baikai aircon, kompresor aircon dan alternator. Dia sangkut kat sini. Kita buat shortcut lah, kena potong mesin ni sikit. Mesin tu kita boleh tarik lah daripada ni masuk tu. Tarik pula tu. Yang baru sama, yang baru pun kena potong juga. Okey. Kita guna grinder lah.